Aku main pukul 8 pagi tau kedai ni. Banyak dah habis. So, pakai main pukul 7 pagi. Breakfast pagi ni, aku dekat Cerita Embun. Lokasi dia di Bandar Perda. So, konsep dia grab and go. Ambil dulang, lepas tu hampa pilih lah segala-gala makanan yang ada dekat sini. Yang paling penting hampa kena ambil dia punya kuih-muih lontong darat. Ini aku suka ni. Aku ingatkan mahal. Rupanya tak. Yang ni lempeng, kelapa dan sambal nyok. Kita kena makan makanan-makanan yang memang susah kita nak dapat di Penang ni. Macam ni lah aku ambil lontong darat, kacang pul. Ni lepas tu kalau nak ambil panas, staff buat lah. Ya. Jadi kira di Penang kira apa tu. Once mereka dah bagi panas, lepas tu bunyi number, hampa main pick up sendiri. Nampak ni, kopi butter. Dia main lontong darat ni, so hampa kena go semua ni. Lontong darat ni makan pilih cara macam mana pun, janji dia susah, payah nak dapat dekat Penang ni. So, nasi dagang melemak elok. Dia bila hampa makan, hampa rasa macam hampa dah dekat negeri tu. Yang tu makna kata tahu apa dia? Makanan dia memang kena dengan tekak hampa lah. Tempek nyok. Yang ni legend-legend dia suka lah ni. Jarang hampa jumpa roti jala dan juga serawar durian. Yang ni kalau kata orang tua-tua apa bawa memang pakai senyum lah. Ni asyik duk boleh kat mak roti canai, ondeh-ondeh. Sekali-sekala bawa balik ni, mak dia kata, hang dapat macam mana tak tahu. Macam aku bukan orang yang suka soto. Kalau dibandingkan dengan lontong, aku suka lagi lontong. Tapi kalau hampa yang jenis minat soto, hampa kena cuba dekat dia lah. Yang ni pan mi antara yang laju juga dia. Kalau kata hampa nak yang ni, hampa kena main 6.30 pagi. Sebab 6.30 pagi dia dah buka dah. Yang ni kuih cara beluk. Hanya orang yang suka dia akan suka. Aku boleh katakan menu yang dekat sini semua ada. Yang ni one stop center, grab and go konsep yang hampa boleh makan dekat Cerita Embun di Bandar Perda ni. Mai support bisnes Rita. Ciao. Hampa main lambat sikit ya nak dekat kuih 9. Nampak ni beratok dah tunggu nak masuk. Nasib baiklah aku main tara-tara awal. So kau betul-betul kat hampa tadi ya. Apa nak main kalau main pukul 4.30 pagi. Lagi awal apa kena main.